Tak tahu saya ada bubu ke tak. Tak ada lah kot. Takkan nak mengalah. Macam mana nak kejar weh 67,000? Aduh, muka pula. Dia panggil lagi duk. Kau tadi cakap macam mana lah kejar 60,000. Iyalah, orang poin kau cuma 9,000. Memang kau ini sesampah itu. Mang Dipa. Aduh nuhun Mama Dipa. Memang kau nih sesampah itu. Sakit. Sakit. Kalau ada abangku ini yang satu, tamatlah sudah kisah kami. Tamatlah sudah. Adila, terima kasih. Singapura. Malaysia, Brunei. Ada booster lagi guys. Malaysia, Singapura, Brunei. Hadirlah keajaiban. Hadirlah walaupun macam tak mungkin ada keajaiban tu. Kalau 17 saat ni tak keluar apa-apa, kita confirm kalah dah. Hadirlah Hadirlah. Terima kasih dia benda ni. Apa saat kalah. Terima kasih guys. Memang kena lah duk. Yours not, thank you. Tak terlawan duk. 100,000 gila. Syarul Nizam, terima kasih. Reda je lah. Apa kuat pula dia ni ya. Apa kuat pula ni. Mana boleh menang ni. Ini kalau menang ni, keajaiban ni 100. Suami dah busy pun tak boleh bagi menang ni. Ini kalau menang ni, aku pergi kat 7-Eleven aku. Uish. Terima kasih bang. Terima kasih bang. Nak menang macam mana? Gifter sana boleh masuk sini bagi ikan paus. Kau tengok. Gifter sana masuk sini bagi ikan paus. Kau nak menang macam mana? Dia siap boleh masuk sini bagi ikan paus, kau tahu. Gifter dia boleh masuk live aku tau. Kalau menang, pergi 7E, kita bawa bandi, kita siap. Boom. Nak menang macam mana? Nganjing Sultan dia nak nganjing apa? Sultan dia tak bagi aku ikan paus lagi, rezeki tau. Walaupun kalah. Dia nganjing cak nak buat macam mana, reda je lah. Tak boleh menang. Tapal guys. 1, 2, 3. Tapal guys ya. Buat je lah guys. Buatlah sekarang tak apa. Ya. Cepatlah habis masa pun. Gimana? Ajak aku pun. Buatlah sekarang tak apa. Ya. Ni, aku tak bisa buat depan handphone ya. Ya. Sakading, pak dung ding dung pa dung king. Sakadung kading, pak dung ding dung pa dung king. Sakading, pak dung ding dung pa dung king. Sakadung kading. Oke, Acap, terima kasih. Selamat. Bye-bye. Lain kali jangan. Diam, aku tak dengar kau ni. Mata aku tak ada, mata aku. Mana Pak A? Mana Pak A? Pedai. Pak A mana? Aku takkan main-main. Pak A mana? Wah! Pedai. Ika. Kimochi. Yamate kudasai. Yamate. Ika. Ui, lama aku tak buat muka ni. Yamate pula. Wah, panjang kau Hanut. Kau pantat.
Ada hari ada patah. Kau tunggu kau Hanud. Awal pun biasa. Aduh, dia ni nak apa? Nak apa kau tak kuat? Apa kau cakap? Nak apa kau dah tak kuat? Apa kau cakap? Kau tu dah lah tak kuat. Oh, Indonesia ni kita boleh makan guys. Kau nak Best of 3. Ni. Best of 3. Punishment, cabai atau bawang putih. Kunyah 3 je. Aku tak ada tu, kalau ada aku on je. Sekarang ni, Okay, apa kau yang ada? Siap Bang Tono. odol muka. Odol muka. Aku baru lepas buat. Okay. Kau but ni. Kau letak kat tangan. Kau duduk jauh. Kau bubuh, kau datang dekat tunjuk. Dah, macam tu je. Kepala. Aku buat je ni. Kepala. Banyak kat kepala banyak. Rambut pun dah tak ada tu, meh. Meh. Meh, kau tunggu Best kau. of 3 ya. Satu game, satu punishment. Gas. Udah datang Bang Habibie ni. Yang ni kita boleh makan. Kalau yang ni kita kalah agak tak tahu lah. Yang ni rambut Wah. kena bentuk M dah ni. Kawan dia udah Cepat, pernah kita Aisyah. tumbangkan. Ini belum kita tumbangkan. Layanan. Indonesia tadi buat aku sakit hati. Yang ni jadi masa dia. Kau silap banyak. Aku kalau boleh memang tak nak fikir dah. Aku nak random. Tapi hati tengah panas. Tadi tak tengah okey. Hati tengah sejuk. 3 kali kena tangan, kena rambut, kena. Sekarang ni kau datang cari aku. Memang kau kena odol tu. Kali 3. Kau tunggu kau. Sanuk tak dapat, doyok aku cari. Oh main-main Terima kasih kat abang kakak. Abang kakak, terima kasih. Olympia. Rambut aku lupa basuh banyak sangat. Kau tahulah kau jadi doyok. Woi, Abang Long. Terima kasih Abang Long. Terima kasih. Kejap guys, rambut lupa lah. Rambut pun kena ni. Kejap. Banyak sangat kena. Share guys, share repost guys. Kau memang salah time doyok. Kau datang time-time memang orang nak mencari. Kalau ikutkan hati tak nak dah fikir. Tapi tak dapat orang tu, dapat satu negara pun jadilah. Kau datang ni hati tengah pedih. Memang kau kena doyok. Kau dengan rambut bentuk M, rambut dah tak nak tumbuh. Haji tak marah. Tunggu kau doyok. Kau dengar rambut dah tinggal tengah-tengah je tu. Itu pun dah tinggal berapa helai. Bomoh ke kanda. Lama tak nampak tu. Abang siang. Abang datang, saya dah kena dengan Indonesia abang. Lama tak nampak abang. Saya pun lama tak live. Baru live balik. Yang ni memang boleh makan guys. Doyok. Saya ni. Apa kau ni? Apa kau ni? Apa benda kau ni asyik fikir poin 1000 je? Kau tanya sama Ryan, macam mana dia ku kalahkan malam kemarin. 2-0. Kau kalahkan bos sihat. Alhamdulillah abang. Kau kalahkan Ryan buat apa? Sekarang ni aku borak kau dengan aku. Bila kau nak menang? Tak lagi kalah lagi. Tak payahlah biar lu lah. Tadi pun belagak macam ni kalah. Okey. Kau kuat. Suka kali aku lawan-lawan orang-orang sombong kat dia ni weh. Sumpah. Memang sombong. Lepas tu? Aku terima lah ni. Terima apa kau? Poin 1363 dah macam nombor plate motor aku dah. Ni nombor plate motor ke apa? 1366 ni. Kau yang cabar aku ya. Ni waktu belum habis. Aku jabar. Waktu belum nak habis. Cepat. Bawa Tak Dani. tengok. Cepat. Bang Ageng, unlock dulu speed challenge bang. Beli serum dulu lah. Beli serum. Woi. Unlock speed challenge bang. Doyok, beli serum rambut dululah. Orang Bawa beli Dani. serum kan, beli topi. Satu lagi bang. Satu boboh ke kanda. Beli serum rambut lah. Tonik, pakai tonik. Diamlah kau. Enggak fokus aku awi bang. Seronok kan buat orang sakit hati. Tapi bila kita kena kalah lagi, mulalah kena bahan balik. Macam tadi lah. Ingat tak kuat. Sekali berkicap aku. Terima kasih Amin. Wan gila, terima kasih. Apa pula nama Wan gila ni? Kenapa semalam tak live? Bukan semalam, dah 2-3 hari saya tak live. Saya memang dah tak semangat sangat nak live sekarang ni. Ni pun baru mula-mula balik ni. Terima kasih. Sekali saya random lah.
Saya ingat nak random lah. Tapi tengok kalah teruk tadi chat. Lepas tu dia invite pula. Memang mencari lah si Doyok ni. Doyok, nak beli tonik pun tak boleh lah kalau 170 poin. 170 ni dia kata beli tonik. Nak beli MU pun tak lepas. Sepele. Oi. Tonik pun RM70 lah. 1789. Nak naik satu angka pun berat. Kau ni. Apa dia? Pergi Yunnan Mekel lah, pergi Yunnan. Pergi Yunnan pun tak cukup lah. 1833. Aduh. Ini sekejap lagi nak cover duit odol bubuh kat kepala pun tak lepas lah. Odol pun RM5. 1842 tolak tek skrin mau dapat 20 sen. Aduh. Kali 5 bang. Pakai lah kali 10. Kalau tak ada tolong bagi dia kali 5 jap. Siapa ada booster bagi Doyok jap. 2,000 pun tak lepas. Tolong pergi tek skrin kan. Woi. Kali 5 bang. Kali 5 bang. Bang, aku bang telinga kau pun kau tahu. Bang. Booster dah pakai 3 dah. Booster dah pakai 3 kali. Poin 2,000. PA. Terima kasih PA. Satu round lagi, guys. Banyak. Aku tak kira. Guys, pergantian jam. Laporan, teman-teman. Itu enggak. Tengok banyak mana. Tambah lagi tak cukup. Kau ni banyak lagi cerita. Alah perempuan kau. Poin aku 17,000 tak. Bubuh semua rambut. Baru tumbuh sikit. Bubuh. Aku kena dengan si Sanut. Aku cek kau. Okey, main. Gas. Lagi apa lagi? Apa lagi? Muka pula. Muka pula lagi. Gas. Ini kau kena ini. Kau muka, aku muka, meh. Meh. Kita kasih paham, weh. Laporan teman-teman. Absen dulu, weh. Kencangkan laporan kita, teman. Kencangkan laporan kita, weh. Bismillahirrahmanirrahim. Borak banyak kau ni. Dia pandang. Kesianan orang lain buat aku marah, aku orang lain pula marah kat aku. Aku peduli apa? Tadi tangan aku kena, muka kena, rambut kena. Nak buat dekat dia tak boleh sebab dia kuat. Dah engkau dah Ellie, terima kasih. Engkau pula memang pergi cek timba. Orang tengah panas-panas kau pergi invite. Memang kau kena lah Doyok. Ni kali 3 guys. Yang ni kat muka ni. Ini triple ni bang. Triple ini boy. Muka pedih. Harusnya dari sini weh. Apa saja darat 3 guys. Kamal, Abang Kamal. Nama macam abang saudara saya, Abang Kamal. Terima kasih Abang Kamal. Kak Zu. Terima kasih Kak Zu. Olympia, terima kasih. Nak main kat muka Tapi kan dia ni kan. Wui, siapa bagi ni? Gila apa ni? Aiman Tupi. Kenapa tak lawan tadi kau tak bagi anak singa ni Aiman Tupi? Yang tadi tu kita perlukan anak singa. Yang ini pakai anak kucing je. Aiman Tupi, apa kau kaya pula malam ni? Selama dekat setahun kau jadi moderator aku, inilah hari pertama kau bagi aku gift. Lepas tu bukan main banyak pula lagi kau bagi aku anak singa. Selalu kau bagi aku bunga je. Kau menang nombor ke? Ke family kau ada jual tanah? Ke kau apa benda tau orang bagi jupah tekarun ke apa kau ni? Dia bukan sultan, dia moderator saya. Moderator saya memang jenis tak bagi gift. Tapi hari ni dia bagi saya anak singa Kau mesti dapat harta pusaka kan? Kau jujur aku Man, kau dapat harta pusaka kan? Daripada gaya kau bukan CEO ni. Ini mesti dapat harta pusaka nenek kau ke apa ni. Lain macam kaya kau malam ni. Setahun kau moderator aku. Kereta api pun aku tak pernah nampak. Malam ni bukan kereta api, anak singa kau bagi aku. Lain macam duit STR tu apa? Keajaiban di sepi challenge ini guys. Tapi kat muka pedih duk. Lain macam duk Aiman Supi ni. Yang ni Arik Zubir takkan lawan lah. Arik Zubir kata jenuh nak bayar spell letter ni kan. Lain macam weh. Moderator saya memang bukan kaki bagi. Ada lah sebulan seorang bagi, 2 orang. Boleh tengok lah kalau yang selalu bagi pun Aan. Tak ada lah selalu juga. Sebulan ada dah 2-3 kali. Farah yang kita boleh tengok kan. Yang lain banyak komen jaga live je.
Jadi bila tiba-tiba dia bagi aku gift-gift besar ni, aku rasa macam terkejut sebab aku jarang dapat gift besar. Sebab tadi Abang Adik Afdal, sebab tadi Adik Zubair beli probiotik. Lepas tu kata nama naik tak? Aku cakap mana naik? Kau mesti pakai COD. Tak lah, pakai bayar. Ni pay later lah ni. Pay later. Bomoh ke ganda? Tadi okey sikit 1.7. Ni 1059 nombor apa? Nombor ekor. Pergi mengangkung ke? Onda semangat bukan main. Nak main 3 game lah, 4 game lah. Macam kuat. Loporen, kencangkan lagi loporen teman-teman. Semangat lah sikit Doyok. Yang dapat body bag absen. Yang dapat body Terima bag absen. kasih PA. Terima PA. PA, thank you PA. Doyok ada booster tak? Kalau tak ada nak bagi ni. Kini dia ada 10. Malah lah pakai. Macam lawan Doyok pakai kali 2 je kot. Doyok nak booster tak Doyok? Di, terima kasih Di. Kali 5 detik 30 teman-teman. Ya. Lepas tu Doyok beli tonik Syah, thank you Syah. Beli tonik. Banyak cerita kau ni. Beli tonik Doyok. Makasih absen ya mas. Yuk, pakai tonik yuk. Dah bentuk M lah tu. Kena kau baru tahu rasa kau. Kencangin lagi loporen kita teman. Kencangin lagi absen kita. Doyok, kalau dah macam ni Doyok, buat botak je Doyok. Banyak cerita kau ni. Tadi bukan main back of 3 ya. Main back of 3 ya. Hari-hari kalau orang fikir macam tu dia. Semangat tak pernah rendah. Main tak pernah menang. Best of 3 ya, best of 3 ya. Poin dia gini lah, paling kuat. Kali 5. Ada Om. Kali 5. Dia ni macam seseorang walaupun dia dah kalah, dia tetap nak lawan. Semangat dia tetap nombor 100% lah, takkan turun lah. Saya sendiri kalau dah tu dah tak semangat dah. Nampak? Walaupun dia tahu lah tak boleh pergi dah tu. 1194 je. Lagi turun pada tadi. Ya Allah. Ada spender yang punya kayak 5 yang tak ada. Doyok kat muka Doyok. Rasa lagi. Sabar ya Doyok ya. Sabar ya Doyok ya. Nak buat macam mana? Aja, teman-teman. Kadang-kadang semangat ni tak boleh buat kita menang pun. Okey lah, kat muka tak payah banyak sangat. Dah Doyok, dah pergi basuh yuk, pergi basuh. Aduh, nak bayar PA pun tak cukup duit tu sekejap lagi. Live bukan main macam Zack Cengkoy ada PA. Zack Cengkoy tak apalah, 50, 40, 70, 100 ribu point. Ini kalau 1,200 kau nak bayar PA macam mana ni? Live bukan main, siap ada orang bagi air. Wah, siap ada bawa tisu. Ulama. Aku sendiri pun live basuh sendiri tau. Cebok sendiri, ambil tisu sendiri. Engkau tak padan dengan 1.2k. Siap ber-PA kau Dah macam artis kau Doyok. Kau nak bayar macam mana tu? Apa dia cakap tu? Macam mana kau nak bayar PA kau tu? Live tak ada lah power mana pakai PA bagai. Pemalas lah kau. Ambil lah sendiri cedok, tisu. Kau bagi dia sehari berapa % tu? Kau nak bayar PA kau dorang macam mana? Apa tu? Pembantu peribadi lah Bangang. Sorry TikTok. Ni yang tolong tu siap. Wah, siap bagi tisu. Lama. Cap. Kau jangan cap aku ni cap ya. Kau bawa PA kau ni ya. Gaya dah macam Kau nak bawa PA aku kau ni. Gaya dah macam Riak Arifin. Tapi poin 1,200. Lasron di mata. Pada mata apa? Di mata. Di mata Lasron. Dah 3 kali kau kalah lah. Tak apa, aku nak Lasron di mata. Semangat. Okey, aku di rambut ya. Kau takut. Aku di rambut. Jom. Nak sangat nak bubuh. Kau nak main kat mata ameh. Aku okey je. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kau aku nak 2, mata dengan misai. Okey, gas. Aku rambut dengan tangan. Meh. Kau rambut dengan muka. Tangan lah, rambut tangan. Tak ada. Kau rambut dengan muka. Aku mata dengan bibir. Kau misai je pun sikit. Tekanan disematkan di bawah teman-teman.
Rambut Okey, gas, dalam tangan. gas. Kau misai dengan tu. Meh. Gas, gas, Nak. gas, gas, gas. Aku dah tak nak dah guys. Tapi dia ni berani sangat lah. Iya, aku berani sangat, berani sangat. Tap layar. Bang Yuser, ada kali 5. Dia nak cari duit bayar PA dia lah. Weh, macam mana Macam aku tadi lawan ada semangat. Poin aku adalah 30-40 ribu. Hari ni poin 1000. Kalau aku dah end dah. Bukanlah apa maksud dia. Nak main dahsyat-dahsyat, nak bubuh kat mata lah, apalah. Ni kali 3. Teman-teman, tekan kali 3. Bukan saya ajak, dia yang ajak Waalaikumsalam. Amir Syahid, coach. Amar. Orang dulu. Ah. Triple bang, triple bang. Triple teman-teman. Masalah dia sampai pakai 2 PA roll live. Tak kisahlah rezeki dia lah dia nak pakai 2 PA ke apa. Tak kena dengan point. Dia nak bayar macam mana weh? 600 point ni kita cerita lah. 600 point ni campur dengan tap-tap adalah 20 bunga. 20 bunga kalau kau tukar dapatlah 3 kupang kau tahu. Takkan dia bagi PA dia seorang 15 sen. Kerja ambil tisu bagi air cebok takkan 15 sen sehari. Aku yang ada point lah juga tak adalah banyak. Tisu ambil sendiri, Colgate ambil sendiri, cebok sendiri. Tak ada orang bantu. Ini point macam Ria Arifin nak ber-PA. Rambut pun tak beli tonik, nak ber-PA bagai. Beli tonik dululah. Rambut pun dah macam tak mau tumbuh je. Tisu orang ambil tisu orang ambil Ada yang bisa unlock Sepi Challenge 200 ini bang kak? Ada yang bisa unlock Sepi Challenge ini? Unlock Sepi Challenge bang kak? Tisu orang ambil tisu orang ambil tisu orang ambil Bahira, unlock dulu weh. 2 top, 2 cowboy. Tisu orang ambil tisu orang ambil 2 cowboy. 2 cowboy. Guys, tak complete lagi 10. Dia ada part perjodohan lagi. Beli minyak sekejap tu. Dia ada part. Dia ada part pekerja lagi. Lasyat lah. Kalau macam ni esok aku nak kena ada jugalah. Jangan hina tak baik. Bukan hina, ni kan komplain. Orang kata hidup ni biarlah ukur baju kat badan sendiri. Dia tak payah kot. Boleh kot ambil tisu sendiri. Bukan jauh pun. Bubuh je lah kotak tisu sebelah. Tisu nak kena orang bagi. Kau tengok sekejap lagi bertisu ambil cebok gaya aku cari. Tak payah. Bukan susah ambil tisu. Semangat kuat dia ni. Itu yang seronok tu. Absen-absen aja bang kak. Makin masuk game keempat makin sikit poin kau. 2000, 1000 terus 900 ni. Sombongnya. Absen-absen teman-teman. Doyok nak kerja boleh Doyok? Apa kau ni? Nak tolong ambil tisu kat kau. Terima kasih. Murah rezeki. Hal. Hoi. Absen-absen aja kakak-kakak, abang-abang. Doyok. Orang dah kata jangan main 3, main 2 je. Banyak cerita ni. Abang! Semangatlah sikit Doyok. Kalian. Doyok, semangat sikit. Semangatlah. PA kau pun gelak tu. Suruh dia ambil air pula. Boleh berasak pula kau tengah fikir ni. Boleh berasak pula. Bang, detik 30 kalau ada kali 5 bang. Guys, tap screen guys. Takut pula tak jauh sangat ni. Motor dah colour purple dah tu. Kali 5 bang kak, kali 5. Malam ada kali 5 bang Alam. Coba ada abang tadi bang Alam. Tak spesial lagi. Bubu jap tak payah kot. Satu lang baru menang ni.
Siapa nak ambil cepat guys. 1040 guys. 1043 guys. Ayo. Kacau lah. Mulai merosot lagi. Dahsyat. Ni dia yang nak bukan aku di misai bukan di bibir, di misai aku sebut tadi. Bukan di bibir, di misai. Cabut. Dayak. Minta maaf ya, ya gurau-gurau ya. Sama-sama. Gurau-gurau ya. Ya, cap. Esok jumpa lagi. Oi, ada orang buat tisu, PA. Okey, PA. Yang buat tisu tengok kejap muka. Yang buat tisu. PA ku sini banyak, cap. Nanti kerja sama aku lah, gaji lebih dikit. Tak ada. Tak kau kasih makan. Nanti aku bagi kau makan lah. Doyok bagi, silap-silap doyok bagi dengan ikan je tu. Itu pun tak goreng tak. Doyok gerak dulu yuk ya. Tak nak. Tak ada. Kerja dengan abang main Malaysia. Tak ada. Cabut. Dia takut dia ambil pekerja dia. Dia takut tu. Aku rasa dia tak bagi gaji lah. Dia kata bagi makan je tadi. Tempat Indonesia ni guys. Dia kalau kaya betul. Susah betul. Dia tak bagi makan je ke budak tu. Dek main kerja dengan abang dek. Abang bagi makan. Tempat tinggal. Sebelah rumah abang ada rumah kosong. Tak ada orang duduk pun. Tapi yang kerja dengan dia tu handsome kan. Budak-budak tu muka elok. Bos pula muka simple. Senang lukis. Hai. Siapa aku nak invite borak-borak ni? Jangan lupa beli make up eye tau. Kenapa kau turun? Dari apa? Ai ngumpat depan-depan nampak. Ingat tak dengar ke bisik-bisik tadi? Ai. Kira kau Ngumpat depan-depan nampak. Ai dengar tau. Walaupun tak faham dengar tau. Memang abang tak faham tapi abang dengar. Hati membeku. Kuat dia lagi suara ya ke? Saya nak random siapa ni nama dia Printi Zinta. Saya tengah tengok cerita Tamil baru. Best tu. Apa tak dia? Bar Ravat tahun 2017 ke 13. Best tu. Cerita Tamil. Ulama Printi Zinta. Hai. Printi Zinta. Boleh colia, boleh kangkena. Oh ya. Hame hagai Mary Sanggana. Dia pakai baju harimau belang. Hai, harimau belang. Oh, Habtu kabi devanel del. Mega na Printi Zinta. Mega del Printi Zinta. Megel ahide Printi Zinta. Oh. Where are you from, Printi Zinta? I'm from Pakistan. Pakistan. Yes. Wow, you Now come. in Malaysia. Yeah, I'm from Malaysia. Oh, you from Malaysia? You stay Malaysia? Yes. Really? Yes. Wow, dia datang dengan leopard, guys. Wow, you come to with the leopard t-shirt. Wow, amazing. Like a tiger. Oh, you stay Malaysia? Where place? Ada ya kita sih. Ada. Malaysia mana? Malaysian language no. Oh ya, Malaysia. I can't understand Malaysian language. Kuala Lumpur? New. I'm new here. New, you working or you stay with your family? Sikit. Hah? Apa yang sikit-sikit? You working? You sudah makan? Kau dah makan? Ayo, tang kecil. You stay with your family? Yeah. Oh, why you come back? Why you don't stay down? You go upside, you don't downside. You go the upside, you go the downside. You relax. Perinti Zinta.
Are you Malaysia working or what? Apa khabar? Apa benda tanya lain jawab lain ni? Orang tanya kerja apa khabar pula dah. Kya apa khabar? Apa ya apa khabar? Student with family. Student with family. Which family? Yeah. Working or holiday? Student visa. You student? Yeah. Macam tak pandai cakap. You student apa ni? You student apa? I am a student. Yelah, tahulah student. New student. I'm new here. New student. I'm new here. Baik jujur. Student ke jual kapet? यार तो बहुत बोलता है यार. Baik jujur. Student ke jual kapet? Jangan tipu. क्या? Jangan tipu abang. Jual kapet ke, sofa ke, almari ke? I don't understand, You yaar. don't understand. Don't worry, Printi Zita. Don't worry. Day. Because my family is speaking Malaysian language. Ya. Borak kau ni macam ayam ngitik dah aku. Hai. Orang tanya kerja apa kat Malaysia? Apa khabar? Apa khabar? Hai. Lain tanya, lain jawab. Lain tanya, lain jawab. Hai. Ini dah masuk minggu ketiga. Hari ni pakai tak? Kimi duk rumah homestay rumah agak-agak dah pakai tu. Bukan orang tahu pun dalam tandas. Tak mau lagi duk. Hey, Kimi, dia kena pakai hari-hari. Tak apalah. Mana boleh nanti dia masuk balik. Tak ada dia keluar. Dah keluar. Walaupun tak pakai dia keluar melonjor naik. Oh ya ke? Dia maintain lah. Maintain lah. Oh dia tak ada macam jadi lama balik tak ada. Dia okey lah. Dia okey lah. Dia okey lah. Dia menjengah ha. Tapi Okey, abang nak tanya tu je. Nanti apa-apa abang datang tanya lagi ya. dah lah tak. Malah lah hang bising lah kat sini. Mana ada bising? Bising lah tak mau lah. Nak. Nak tadi bang elok noh lepak ni. Hai, mana hang tahu? Kimi tengok lu sini. Ui. Lenduk. Ni. Aku gerak lu. Bodohnya Kimi ni salah seorang pengguna Mika Oil dekat kedai ACS. Siapa nak beli Mika Oil, pergi kedai ACS Apa Mana si Ellie ya? Saya tak ada aset. Invite ni ada siapa-siapa pandai menyanyi tak? Suara sedap-sedap lagu-lagu lama. Saya buka kotak, saya bagi hadiah malam ni. Malam ni saya tak adalah power pun. Saya pun baru nak mula balik live. Hadiah tu rahsia lah. Kan? Awak pastikan suara awak sedap. Awak naik. Yo. Tapi kalau suara tak sedap jangan naik tau. Kalau rasa suara awak sedap dekat telinga bini awak jangan naik. Jangan naik. Tolong. Tak saya makan pergi ke? Ikram Nidri tak live. Tolong pasti suara awak sedap tu maksud dia macam kawan-kawan awak cakap ni aku lah cakap ni aku buat ni lagi adalah suara-suara tak sedap ni. Janganlah. Suara tu biar sedap betul-betul lah. Macam saya. Tak sedap saya tak nyanyi. Kan? Kau rasa suara kau sedap? Aku nak bagi hadiah apa malam ni Aduh, apa aku tengah fikir jap.